So, FG Note ni dah siap dan korang dah boleh pakai. Dalam video kali ni aku akan kongsikan cara nak ikat FG Note untuk setup memancing udang galas sungai. Tujuannya adalah untuk mengurangkan batu ladung mudah berpintal bila guna direct braided sebagai mainline. Kalau korang gunakan tali nylon sebagai mainline, ikatan FG Note mungkin tidak terpakai. Sebelum tu, pastikan braided poundage korang lebih besar daripada leader supaya bila sangkut dan korang terpaksa tarik hingga putus, yang akan putus adalah leader, bukan braided. Okey, korang ambil tali braided tadi, kemudian korang jadikan dia seperti begini. Ambillah panjang dia, jarak ni lebih kurang dalam 2 jengkal lah. Panjang sikit tak apa sebab nanti senang korang nak kemaskan dia. Kemudian korang buat bentuk begini, buat seperti mana cara tangan aku ni, dan korang lilit dia dekat jari kelingking korang begini. Okey, tujuannya supaya kita nak tali ni dalam keadaan tegang. Sebab kalau tak tegang nanti susah korang nak buat simpulan. Dan korang punya leader ni pun sama dalam keadaan tegang. Korang sendilah ataupun selit dia dengan sesuatu supaya dia menjadi tegang. Kemudian masuk daripada bawah sini, masuk daripada bawah. Untuk leader ni lebihkan sikit pun tak apa. Kalau lebihkan sikit pun tak apa. Nanti lagi senang korang nak capai dia. Masukkan daripada bawah sini. Kemudian korang just buat macam mana cara ni. Okey. Tangan ni, jari yang ni korang sambut dia untuk mudahkan korang sambut belah sini pula. Lilit belah kiri ke kanan sebanyak mana yang boleh. Anggaran simpulan ni panjang lebih kurang dalam 1 inci cukuplah. Korang lilit ke kanan, kiri, kanan. Beginilah cara dia. Sampailah simpulan tu panjang lebih kurang dalam 1 inci. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Agak-agak je lah. Korang confident benda tu dah cukup kemas dan cukup kuat. Okey, panjang macam ni. Kemudian korang pegang dia punya simpulan ni, lepaskan yang lebihan tu dan korang akan dapat keadaan dia begini. Kemudian korang pegang yang mainline utama ni dengan tali braided ni. Okey, dalam keadaan tegang, korang ambil tali yang ini, buat satu looping dulu. Buat satu looping. Okay. Buat satu ikatan simple saja, kemudian tarik sekuat yang boleh. Okey, bila dah buat satu looping itu, korang kena cari sesuatu untuk untuk korang tarik leader ni dengan braided supaya simpulan ni makin kuat. Kan pakai apa-apa benda lah, tapi jangan benda tu tajam sangat sampai nanti dia putuskan korang punya tali pula. Korang carilah apa-apa benda yang korang boleh jadikan sebagai pemegang begini. Bila dah kuat, korang try tarik sekuat yang boleh. Sehingga korang rasa dia dah cukup kuat, dia punya simpulan ni dah cukup kuat. Okay, kemudian barulah korang sambung untuk kemaskan dia. Sambung simpulan tadi untuk kemaskan dia. So cara nak simpulkan dia bagi dia kemas, korang pegang tali mainline utama ni. Ni mainline utama yang direct kepada korang punya reel, dan juga korang pegang tali braided lebihan dia tadi. Korang buat saja simpulan yang sama macam korang buat looping tadi. Buat simpulan je ni. Tapi kalau nak lagi kemas, korang kena loopingkan dia kiri dan kanan. Contohnya macam ni. Ni korang masuk depan, kan korang masuk depan. Yang ini korang masuk belakang. Buat dia bersama selip situ. 3 ke 5 kali dah memadai, tak perlu banyak-banyak. Buat simpulan dia kiri dan kanan ataupun depan dan belakang. Okey, untuk yang simpulan terakhir, korang masukkan dia dan pusing kat sini dalam 3 kali lah. Jangan terus tarik dulu. Korang pusingkan dia 3 ke 5 kali dalam bulatan ni. 1, 2, 3. Okey, bila dah 3 kali, korang tarik slow-slow supaya dia tak terpintal. Okey, bila dia dah dekat gini, barulah tarik kuat-kuat. Okey. Dan lebihan tu korang boleh potong. Alright. Bila korang rasa dah confident, ikatan ni dah cukup kemas, korang boleh potong yang lebihan mainline ni tadi. Okey, dah siap. So FG Note ni dah siap dan korang dah boleh pakai. Panjang leader ni anggaran kalau macam biasanya aku akan pakai dalam 1 depa. Lebih tak apa sebab kalau korang pakai pendek takut nanti kan korang kena ikat lagi FG Note. Okey, semoga membantu.